Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak mengupas sedikit ataupun nak buat sedikit komen terhadap MP Hulu Langat atau dikenali dengan sebagai MP Ulu Langau. Yang mana hari ini MP Ulu Langat ni mungkin kemungkinan beliau ni hari ni dia ada sakit sikit mental dia, ataupun mungkin dirasuk oleh hantu raya dalam badan. Kan? Sebab dia meroyan-royan dalam dewan, mengganggu gugat orang. Jadi apa yang Pak Haji nak komen kat sini tentang apa yang dibahaskan oleh MP Bacok mengenai yang papanon telefon pemimpin sana, papanon telefon pemimpin sini, papanon ke hulu, papanon ke hilir. Itu pun menjadi satu masalah bagi MP Ulu Langau. Sehingga dia meroyan, menjerit-jerit macam orang kena polong di dalam dewan. Jadi ini ke yang nak ditunjukkan kepada pengundi-pengundi di Hulu Langat? MP yang sebegini ke? Nak tanya dengan MP Hulu Langat ni, YB Sani Amzan. Kamu ni MP kerajaan ke? Kamu ni MP pembangkang? Kalau kamu MP kerajaan, tunjukkanlah ke apa kata orang tu, kehebatan kamu, profesionalnya kamu, kepada pengundi-pengundi kamu. Yang kamu ni cool, relax, jawab berfakta. Ini bila jawab dia mengapu. Lepas tu dia kata orang yang mengapu. Sedangkan dia sendiri pun menjerit mengapu-rapu. Kan? Jadi tak kalah perkataan gitu pun nak jadikan kau merapu dan mengacau MP Ulu Langau. Kan? Dulu kau pun pernah sebut, PMX kita ni gila. Gila kerja siang dan malam, pagi dan petang, ke hulu ke hilir untuk mencari pelabur, tarik pelabur. Akhirnya sekarang ni apa yang kau punya PMX bawa, apa yang PMX kau tarik? Yang pasti dia tarik subsidi. Kan? Kau boleh cakap macam gitu, takkanlah MP Bacok cakap macam gitu pun kau nak koyak. Adakah itu sangkaan jahat? Sebab hati kau ni memang jahat. Sebab kau ni memang jahat, hati dah hitam. Orang cakap macam gitu pun kau kata sangkaan jahat. Kan? Jadi itulah MP Ulu Langau. Cermin diri tu sedikit. Kalau nak kata orang tu tak profesional, kau kena tunjuk kau profesional. Kalau kata orang tu tak beradab, kau kena tunjukkan lagi beradab. Kalau kau kata orang tu merapu, kau lebih kena tunjuk yang kau tak merapu. Kan? Betul lah sahabat-sahabat. Ini tengok dah macam dekat zoo negara lah. Kan? Kalau Pak Haji ingatlah, kalau Pak Haji jadi PMX, Pak Haji lantik dia sebagai ketua pengarah zoo negara, biar dia dapat mengawal keadaan binatang-binatang di dalam situ. Okay, yang kedua Pak Haji nak ulas dan nak komen tentang isu kenyataan yang dikatakan oleh Datuk Seri Saidan Kasim, MP Arau. Macam manalah orang tu tak marah. Orang bercakap kau sibuk air kuning. Tu bila orang tu cakap terlepas kandang, kau nak marah, kau nak koyak, kau nak melalak, kau nak meracau. Kan? Perkataan lepas kandang tu, itu perkataan biasa. Itu perkataan ibarat macam timang-timangan. Orang pun dah boleh faham. That is perkara biasa. Terlepas kandang, itu biasa. Itu sebagai kataan gurauan. Yang kau koyak, kenapa? Kau tahu tak berapa ramai orang kat Melaka tu duduk kandang? Sebab apa? Di Melaka ada satu tempat namanya kandang. So ramai yang duduk kandang. Memanglah kandang tu untuk binatang, bukan manusia. Tapi kau kena ingat YB Ulu Langau. Manusia dengan binatang ni dia serupai je. Beza dia akal. Manusia ada akal, binatang tak ada akal. Tapi kalau dah tak ada akal macam kau ni menjerit melolong, dah serupai. Aku tak kata kau binatang, tapi serupai macam binatang. Jadi kalau kau tak nak orang panggil kau macam tu, kau kena tunjuklah, kau jangan menjerit-jerit. Mana ada orang nak jerit-jerit? Macam orang kena polong. Malulah. Kalau kau nak tunjuk kau punya papanon ni, konong-konong kau hebat, kalau kau nak jawatan, tak payah jerit-jerit. Kau jumpa je papanon minta jawatan je. Tak payah nak tunjuk hero, tak payah nak tunjuk hebat. Kan? Lepas tu, satu lagi sahabat-sahabat.
Oh, dia kata, PAS tu kerja dia cari babi, cari tai babi kat air kuning. Dia bangga dia menang kat air kuning. Wabi Ulu Langang, kau dengar sini. PAS tu dia mencari kawasan yang perbelaan babi yang tidak sah, yang haram, yang tak ikut SOP. Dan najis kumbahan tu, babi tu dibuang di kawasan sungai, tempat orang-orang ramai yang menggunakan sungai tu. Apa salahnya PAS nak cari kawasan babi dan tempat pembuangan najis babi? Yang kau ni bela babi, bela najis babi, simpan najis babi. Tu sebab bila orang cakap lepas kandang, kau jangan nak marah. Mungkin kau satu kandang dengan dengan benda tu. Kau geng satu kandang dengan benda tu ke yang kau mempertahankan babi tu? Kan aku tanya je, bukan aku nak tuduh kau macam dalam kandang tu. Tapi bila sebut kandang kau nak meroyan, kenapa? Kan? Itu sebab sahabat-sahabat, MP Ulu Langau ni dia daripada Parti Aminah. Parti Aminah ni dia adalah baruah tau. Dia kalau puak-puak yang makan kinzir ni, makan kinzir ni, memang dia tak berani nak cakap apa-apa. Sebab apa? Dia pun dapat kemenangan pun daripada puak-puak yang makan kinzir dia, saya sokong. Cuba kalau dia bertanding di kawasan yang betul-betul 100% Melayu. Parti Aminah ni ruyup. Tak percaya panggil Sani bertanding dekat Terengganu atau kat Kelantan ataupun kat Kedah lah. Kan? Confirm ruyup. Kan, sebab dia mengharapkan pengundi-pengundi yang makan kinzir. Kan? Jadi itu sebab dia mempertahankan kinzir. Bila orang sebut kandang, dia koyak. Bila orang sebut kandang, dia meroyan. Kan? YB Sani. Kalau kau orang betul orang Islam, kau tak tahu ke? Bila nanti akhir zaman, turunnya Nabi Isa, kinzir-kinzir tu semua dibunuh, kau tahu? Takkan kau sekarang ni nak bela kinzir, nak mempertahankan kinzir? Kau sanggup hina orang Islam yang nak mempertahankan orang Islam yang duduk di kawasan kinzir. Sepatutnya engkau ahli parlimen kerajaan, engkau sepatutnya melalak kepada kerajaan negeri Perak. Kenapa kawasan kinzir berdekatan dengan kawasan penduduknya ramai, majoriti orang Melayu? Itu sepatutnya engkau cakap. Bukan kau nak mempertahankan kandang kinzir. Itu sebab bila Arau katakan keluar kandang, kau tak boleh nak marah. Kan? Mungkin kau geng dengan kandang tu. Kan? Jadi Pak Haji cakap kat sini sebab apa? Pak Haji tak ada boleh Wabi Ulu Langau nak ambil 36.6. Sebab ini channel Pak Haji. Kalau kat parlimen mungkin kena 36.6. Tu sebab kita kesian dengan MP-MP kita. Bila cakap dia kacau. Bila kita cakap dia kacau. Jadi Pak Haji cakap dekat Pak Haji punya channel. Jadi kalau YB Ulu Langau tak puas hati dengan Pak Haji, boleh calling. Dia bukan tak kenal Pak Haji, dia bukan tak pernah berkawan dengan Pak Haji. Dia pernah kawan dengan Pak Haji, dia pun baik dengan Pak Haji. Jadi Pak Haji cakap ni atas dasar nasihat supaya tunjukkanlah kalau kau kata PAS tu tak betul, engkau kena tunjuk engkau 10 kali betul. Kalau kau kata PAS tu tak profesional, kau kena tunjuk kau 100 kali profesional. Itu sajalah nasihat aku kepada nasihat Pak Haji kepada YB Ulu Langau supaya muhasabah diri. Jangan belagak sangat. Ingat sesungguhnya segala-galanya, nyawa kita, rezeki kita, mati kita, semuanya Allah yang menentukan. Kalau hari ini kau jadi MP, belum tentu kau akan kekal buat selama-lamanya. Jadi itu sajalah nasihat Pak Haji untuk YB Ulu Langau. Jadi sahabat-sahabat, kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Oh, sebelum tu Pak Haji terlupa. Okay? Pak Haji nak beritahu kepada speaker Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat, kalau boleh setiap kali sidang parlimen siapkan satu tandan pisang. Kalau dia memekak, melalak, sumbatkan pisang. Kalau tak hilang juga sumbat pisang pun masih melalak lagi, panggil ustaz-ustaz yang boleh baca ruqyah. Mungkin dalam badan dia ada jin ke, ada apa ke. Jadi suruh bacakan ruqyah supaya YB Ulu Langat tu boleh senyap sikit. Boleh diam sikit. Supaya hantu-hantu dalam badan dia semua keluar. Itu sajalah sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.